Okey. Okey ya, berapa bintang? Daripada 10. 8. 8 lah, tapi dia punya daging apa, lemak bakar dia sedap lah. Ada rasa lah. Ada rasa Dia punya flavor dia. rasa rempah sikit. Saya, weh, berapa weh? Oh, 9/10. Kau tinggi aja mentang-mentang kampung demo ah. Betul, 9. Betul ah, sudah. Ini pun kita jumpa secara tak sengaja ke? Ada. First time kau datang ah? Cari-cari. Mana ni weh? Ni kawasan mana weh? Kemumin. Ha? Kemumin. Tak apa lah. Kita tengok mana kedai yang ada dan kedai mana buka ah. Tak tahu nama kedai apa. Kaza Nasi. Nasi berlauk pagi. Nasi berlauk juga. Tapi bau macam bakar-bakar. Apa tadi kau kata? Kemuning? Kemumin. Kemuming. Tu bakar. Ada daging bakar yang bakar. Puyuh ada puyuh. Ni apa ni? Satu. Nasi kapit, satu. Nasi kapit. Nasi kapit. Oh, ni tak makan nasi kabu pagi ni. Ada apa ni? Kan. Lemak bakar. Lemak bakar. Lemak bakar. Nasi kabu tak ada? Tak ada lah. Nasi belauk je lah. Nasi belauk aja. Nama kedai pun nasi belauk Ni daging apa? Daging belengah? Daging goreng. Ni puyuh tu. Azim makan apa? Nasi belauk ke? Lemak bakar. Oh, lapar ni. Habis apa, Yoy? Kasih apa ni? Nasi terimpit. Nasi kapit ada sate berapa cucuk? Dua cucuk. Kenyang ah? Bagi tak makan banyak. Oh. Ni Ni nasi kelaya. Pedas. gaya pedas. Ni ayam gulai. Lemak, kita ambil lemak sikit. Ni lemak bakar. Tak tahu rasa macam mana. Okey abang Aziz. Abang Aziz ambil apa? Daging dengan lemak. Daging dengan lemak campur. Okey, apa rasa macam mana? Okey. Lemak ni macam dah ada rempah macam makan sate tak? Oh, dia punya gulai dia okey lah, tak ada terlebih masin ke apa ke, tawar ke, okey lah. Okey. Lebih kurang lah. Okey abang Aziz. Okey, makan kat sini. Okey. Okey ya, berapa bintang? Daripada 10. 8. 8 lah, tapi dia punya daging apa, lemak bakar dia sedap lah. Ada rasa lah. Ada rasa Dia punya flavor dia. rasa rempah sikit. Saya, weh, berapa weh? Oh, 9/10. Kau tinggi aja mentang-mentang kampung demo ah. Betul, 9. Betul ah, sudah. Ini pun kita jumpa secara tak sengaja ke? First time kau datang ah. Cari-cari. Ini kita punya sponsor lah. Yang belanja kita lah, tapi dia makan sikit weh. Dia makan si kapit dengan sate dulu. Pagi tak ada makan banyak lah. Okey, berapa? Okey lah. Okey lah. Tapi dia punya harga berapa? Oh, murah. Makan banyak-banyak ni RM27 ni. RM27 ya. RM27 ya. Kali dengan air ya. Kali-kali. Okey lah. Recommended lah.
Recommended. Recommended? Boleh. Baik latih mari sini